Okey, kita hari ni dah sampai ke tarikh yang telah ditetapkan. Okay. Kita akan pergi ke appointment ni yang ketiga lah untuk satu batang gigi yang 22 gigi 22 dia gigi 22 ni gigi 22 lah. Okay, untuk yang ni dia dah last appointment. Okay, macam dah siap lah, dia akan tampal kekal. Okay, aku tak tahu dia dia akan bius ataupun tak. Tapi rasanya tak bius lah kot kan. Untuk gigi ni yang kali kedua tu pun dia tak ada bius. Okay, yang pertama tu memang kena bius lah. Yang pertama tu memang bius. Jadi yang pertama memang sakit. Memang sakit. So untuk next appointment hari Isnin juga. Okay, bukan last lah. Okay, dia akan tampal kekal pada mungkin ya minggu depan punya lah. Minggu depannya lagi. Okay. Rasa macam dalam striker bau dia. Minggu depannya lagi. Untuk kali ni dia tak tampal kekal. Jadi dia tampal sementara tadi. So dia dah pasang stopper ke sana kan. Tak ada rasa sakit. Yang ni memang tak ada rasa sakit langsung appointment kali ni. Jadi untuk rawatan akar yang ni dah kali ketiga lah. Okay, untuk gigi yang 22 sebab sebaya tu okay, dia bersihkan, dicuci dan juga dia dah pasang stopper rasanya dia sebut tadi. Jadi doktor akan buat tampalan kekal pada selepas settle yang gigi kedua tu, dia akan buat tampalan kekal untuk kedua-dua gigi terus lah. Okay, yang ni dibuat sementara. Okay, dibuat yang tampalan sementara. Jadi tak ada masalah lah. Okay, cuma elakkan yang benda makanan yang terlampau keras je lah sementara ni. Okay, dia tak boleh gigit ke kacang, tak boleh gigit apple pun. Kalau ikutkan doktor yang first tu dekat hospital tu, dia cakap kalau boleh tak digalakkan lah. Tak boleh yang keras-keras memang tak boleh gigit. So elakkan lah pakai yang belah sini kan. Sebab gigi yang kena tu dia dekat sini, dia dekat sini. Okay. So untuk kali ni untuk gigi yang satu tu dia dah siap. Okay, dah siap, tinggal tampalan kekal je lah. Jadi dia akan teruskan dengan yang sebelah sini lah. Dia kata mungkin dalam sikit lah sebab gigi taring kan. Okay, dalam sikit. So kita tengok macam mana nanti. Mungkin rasa sama je kot, ngilu-ngilu macam tu je kot. Tak macam first appointment tu lah. Sebab first appointment tu memang tak rasa apa-apa. Mungkin sebab aku dibius. Okay, kena bius. Jadi tak ada rasa apa-apa lah. Dan juga
hari ni setakat ni je video aku. Kita tunggu pada next video pula lah. Okay. Jadi kalau macam yang mana yang nak buat RCT tu, okay, root canal treatment, dia tak adalah sakit. Mungkin yang pertama je lah kot sakit, dia punya rawatan tu. Okay, kena bius apa semua. Kalau perlu dia bius lah, kalau tak mungkin tak adalah bius tu. Okay. Bius je lah kot sakit. Aku buat sepanjang aku buat RCT ni, okay, bius je rasanya yang sakit. Yang lain rasa tak ada kot. Lepas tu yang muka aku dah bengkak tu lah, yang tu je lah yang sakit je. Masa picit-picit tu kan, dia picit tu apa, rasa dia tak boleh tak boleh diingat-ingat kembali. Aku rasa gigi tak sakit gigi tak adalah sesakit macam kita bersalin. Aku rasa yang bersalin tu mungkin kalau dia kata sakit gigi lagi sakit daripada bersalin, aku rasa mungkin dia punya sakit bersalin tu Allah dah ringankan. Mungkin dia tak rasa sakit bersalin, tapi dia rasa sakit gigi tu lebih sakit daripada sakit bersalin lah. Aku rasa tak ada standing macam sakitnya bersalin. Okay, kalau macam kita sakit gigi, kita boleh makan Panadol je, boleh jalan kat situ. Tak ada rasa macam sampai, yalah, engkau rasa macam sakit yang betul-betul macam bersalin. Okay, kau makan Panadol je dah settle. Okay, tak ada sampai sakit, terlampau sakit macam nak bersalin. Jadi untuk hari ni setakat tu je video kita. Nanti kita akan update untuk yang next appointment lah. Okay, jadi kesimpulannya, kalau untuk gigi depan ni je lebih kurang 3 je lah dia punya appointment. Dia kena ada komitmen dekat situ je lah, appointment. Okay, appointment dan juga waktu-waktu tertentu je yang doktor bagi. Korang janganlah risau sangat kena buat RCT kan, kena buat rawatan akar macam menakutkan. Tak adalah menakutkan sebenarnya. Tak sakit. Yeah, tak sakit berbanding dengan korang tanggung kesakitan gigi tu. Kesakitan gigi tu dah lebih sakit daripada rawatan akar ni lah. Okay,